Okay guys, sebenarnya aku kali pertama makan sambal hitam pahang ni, dan kali pertama makan terus jatuh cinta. Ada dua versi ya, satu sambal hitam pahang yang biasa, satu lagi sambal hitam pahang tu tapi ekstra pedas. So sambal hitam pahang yang biasa, okay, dalam dia macam ni. Sambal hitam pahang ekstra pedas, dalam dia macam ni. So aku letak sebelah-sebelah lah. Okay, satu yang tak pedas, satu lagi yang pedas. Guys, mula-mula aku makan sambal hitam yang tak pedas ni dulu. Memang sedap kan. Kemudian aku nak rasa sambal hitam pahang yang ekstra pedas. Sama sedap dia. Dua tentu lah rasa lebih pedas. Okey, sebenarnya aku pun tak sangka yang sambal hitam pahang yang diperbuat menggunakan belimbing rupanya sedap juga. Dan aku boleh bagi 8.5/10. Dua-dua ni memang sedap. Kepada korang yang berminat nak cuba sambal hitam pahang, aku cadangkan sambal hitam pahang melalui link yang telah diberikan. Okey, bye.